Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So, hari ni aku buat korang ke Richie Amo Coffee. Aku rasa brand yang quite common untuk Malaysians. Cuma kali ni aku nak bawa korang makan dia punya dish lah yang ada kat sini. Sebab dia bukan jual air je, tapi ada dish juga. So ni lasagna. Yang ni favourite aku Dia punya croissant ni, itu salted caramel. Salted caramel pula. Ini coklat apa aku lupa nama. Tapi yang satu lagi tu salted egg dia. Salted egg dia memang sedap weh. Tapi first aku nak try dia punya coklat ni lah. Dia tak salah aku coklat kot nama dia. So yang coklat ni aku suka sebab dia punya feeling. Okay, kenapa aku suka croissant dekat Richie Amo? Sebab dalam dia ada feeling tau. So untuk yang coklat ni, dalam dia custard. Bukan custard, tapi vanilla cream. So memang sedap. Okay, bila aku rasa tu coklat yang menyelaputi bahagian luar croissant tu, pada aku sedap. Dia manis-manis, pahit macam tu. While custard, vanilla cream yang letak dalam tu pun banyak dan very creamy. Dan consistency dia tu boleh kata okey lah. Dia tak likat sangat, tak ni sangat. And ini pula aku try dia punya lasagna. And I would say lasagna dia not bad. Okay, sedap. Dia ada that crispiness dekat atas tu. Tempat yang dia burn kat atas tu, ada that texture. And bila kau tarik tu, ada that orang kata cheese pool tu. So maksudnya dia punya amount of cheese yang dia pakai tu pun quite nice. And rasa lasagna rasa macam savory daripada lauk-lauk yang diletakkan dalam lasagna tu pun pada aku cukup balance lah dengan rasa cheese tu, tak terlampau banyak. So ini dia punya fish and chip lah. Aku nak try dia punya fish and chip. In terms of dia punya sizing, I would say a bit small lah kan. Sebab aku rasa kalau fish and chip tempat lain mungkin lebih besar. Tapi yang ni okay, kenapa aku suka fish and chip yang Richie Amo ni? Sebab batter yang digunakan untuk salut ikan tu membantu aku untuk makan fish and chip ni dengan lebih baik. Faham maksud aku? Sebab okay, kalau siapa yang biasa makan fish and chip, isi ikan yang dimasak dengan baik adalah bila isi ikan tu kau pegang je dia dah hancur, dia bercerai-berai. Dia tak intact together. Itu menunjukkan isi ikan tu dimasak dengan baik lah. Tapi yang menjadi masalahnya, bila batter kat luar tu dia terlampau nipis, jadi kau nak makan dengan garpu tu susah. Tapi yang ini senang kau nak tekan, kau nak ambil dia. Sebab batter kat luar dia tu pada aku dia punya consistency tu cukup baik. Maksudnya tak terlampau tebal dan tak terlampau crispy yang sampai kau susah nak telan, tapi just good enough untuk kau cocok dengan garpu dan makan. So itu yang aku suka pasal fish and chip dia. Dan rasa fish and chip dia of course lah sedap lah. And ini favourite aku, salted egg caramel dia. Kalau kau tengok tadi pun dah melimpah-limpah salted egg dia tu. And I would say kenapa aku suka salted egg caramel dia, sebab rasa salted egg, macam mana cakap dia salted egg tu sebenarnya feeling dia tau. Dekat luar tu dia letak macam butter, something like that lah kan. Butter ataupun gula, I'm not sure. Tapi salted egg caramel dia sedap sebab dia balance dari segi rasa the saltiness of the salted egg dan juga dia punya butter tu. It's quite buttery sebenarnya. Dia quite buttery sampai rasa macam oily sikit tau. Tapi macam pada aku benda tu perlu ada untuk buat sos salted egg tu lebih orang kata likat dan lebih padu lah. Okay guys, so untuk Richie Amo ni pada aku aku tak perlu nak explain lebih. Tapi mungkin lah, most probably ada juga orang yang tak pernah makan Richie Amo, mungkin pernah minum air dia je, ataupun tak pernah try sama beverage dia ke, makan kat situ ke. Maybe tak pernah try sebab rasa dia tak berbala ke macam mana. Okay, so I would say Richie Amo ni is one of the best local franchise yang ada lah kot setakat ni. Okay, in terms of dia punya rasa, in terms of dia punya beverage, I would say one of the worth the price punya beverage juga. Sebab dengan harga RM10, RM11 kau boleh dapat frap. Frap lah, bukan frap biasa, frap macam apa, cappuccino lah, apalah kan. And cuma in terms of dia punya dish, I would say dish dia okay lah. Ada pelbagai juga menu dia. Ada juga nasi lemak apa semua, nasi yang maksudnya menu-menu kampung ni ada juga. Tapi western dia pun banyak juga. So I would say in terms of dia punya dish pun semua pada aku, yang aku rasa semua sedap-sedap. Cuma mungkin in terms of pricing tu dia dah ke arah macam cafe style sikit lah. Cuma macam contoh macam fish and chip tu harga dalam berapa, 16 ke 15 macam tu lah. So pada aku okay lah, still worth the price lah dengan rasa dia. Cuma kalau nak cakap yang betul-betul worth it is dia punya dia punya beverage dan juga dia punya ni lah, dia punya pastry macam croissant tadi semua. Croissant yang ada filling macam tu harga RM8 je. And size dia agak besar, maybe like besar ni, lebih besar sikit pada tangan aku. So macam
memang worth the price lah. Sebab kalau tempat lain croissant yang RM8 tu mungkin kau dapat croissant yang kosong je, yang memang tak ada apa-apa, feeling pun tak ada. So memang okay lah. And kalau tengok secara overall, sebenarnya dia satu tempat yang satu memang ambience dia memang best lah. Chiamo setakat ni kalau aku pergi mana-mana outlet, okay lah. Dia punya ambience tu selesa, quite cozy, and dengan pilihan makanan, air yang dengan harga yang berpatutan dan rasanya sedap, I would say it's easy for me to recommend to anyone lah. So I will give a rating of 9.5 out of 10 untuk this Chiamo Coffee. So itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.